Hey guys, so Una dah balik. Sekarang ni Una nak buat haul. So first off, Una nak tunjuk apa yang Una dapat, apa yang Una beli dekat Watson. Ni actually bukan bag Watson, dia Watson. Nanti you guys will see. So first, this Skintific moisturizer. And then this Skintific serum spray untuk makeup tu. And lastly, I bought this cushion, Let to Glow cushion for 03 kasut. That's it I got from Watson. Hi guys, so sekarang ni right now, Una tukar tempat sebab Una nak tunjuk. Bukanlah, maksud Una tempat tadi macam tak selesa untuk Una tunjuk sebab Una kena berdiri. Sekarang ni Una nak duduk. So first off, yang ni nanti. Yang ni Una beli kat kedai sama. Guess what Una beli? Betul ke? Salah. I bought Sylvain. Una tak tahu macam mana nak pronounce Sylvain Royal Family East. First I got this one, the Sweet Raspberry Home. So kat dalam ni kita dapat this satu rumah, this cute little bunny, and this bed. Betul ni, dia boleh cantum. Una ada rumah ni, so dia boleh cantum. Dia bagi macam ni je, dia bagi like rumah macam ni je. Sebab kan ada satu box yang macam tak ada rumah dia kan. So buat letaklah kat sini. Ataupun yang rumah-rumah ni jadikan macam dapur ke, kalau rumah yang korang dah pernah beli tu kecil. So dia boleh buat macam ni lah. Ni living room, lepas tu kat sini ada tandas. Ni dia macam tempat kids play, I guess. Ni dapur. Yes. Should I show to you guys my another collection? I think so. Okay guys, so first we have this. This is my first collection. Ni yang first Mina beli. Dalam dia berzepah. Let me show you one by one. So bila beli rumah ni old punya. So dia tak ada yang macam postman tu. Yang baru kan ada postman. Lepas tu kat sini dapat tangga. Lepas tu yang ni dia lain. Yang ni dapat daripada blind bag. Dia macam ni. I got like this. Oh no. Dapat macam ni. Comel. Lepas tu kita akan dapat tilam bed. Stop it. Kita akan dapat this bed. I think tu je kot. Tak ingat sebab dah lama. Lepas tu yang beli separate yang tak dapat dalam rumah ni is this one. This is the laundry set. Una beli di asing. You guys akan dapat this kain. Bila masuk kain dalam ni, tutup. Lepas tu dia ada button pusing-pusing kat sini. Lepas tu ni semua dia punya dapur little things. Macam nak tunjuk. Ada this blender. Lepas tu ni bila buka, tada! Dia roti. Then this pisang tu ni roti. Ni pun lain-lain dapur. Terus kita dapat garfu di dapur, boleh buka ni. And these two meja yang dapat dari rumah ni, orang dia ialah this chocolate bunny. Sorry berabuk sebab lama gila simpan. Lepas tu and then the second set is I bought this playground set. Kat sini dia ada macam pusing-pusing, lepas ada gongso. Ni comel. Ni ada tangga, lepas tu ada ni. And kita dapat sekali
dengan this little one bunny. Comel. Ya, si Cik Jona punya collection. Actually bukan ni Jona beli. Let me show you guys. Tada! It's a cake! A Village Cake Shop starter set. Look at that! It's so cute! Cakes. Ada topping dia. Lepas tu ni, this is the packaging. And lastly, I got this blind bag. Comel. Muna nak ni. I want cat. So yeah, let's unbox it. Okay, so first, let's unbox this. Okay, you guys tengok dulu, okay? Wow! 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 Tak expect besar ini. Wow! Let's open this house first. Wih, comel. Wow, 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 wow. Oh, dia tak bagi ni. Dia tak bagi like macam ni. Sekejap. Let me show you what I mean. Macam set ni dia bagi sekali dengan ni. Ni boleh cabut. Mana? Ya. Wow, comel. Oh my god, ada balcony. I can just macam ni. Woo! Let's open this. Oh, comel. Kecil. Tengok beza colour. Ni dah macam coklat sikit, ni still look new. Sebab ni dah lama gila lah isi. Dia naik sini, lepas tu dia turun. Now, dia dah ada kawan untuk main this playground. Oh, Una nak sangat yang kucing tu. Ni semua Una dapat anak. Una nak kucing. I really want a cat. Oh, macam ni. Kita unbox this. Sekarang korang kat atas pula. Ignore my background here. It's so ugly. Okay, let's open this. First, kita dah ada dekat belakang dulu. You can see this cake. This cake actually, see this cake. Ni, kita akan dapat macam ni. Lepas kita boleh decorate and kita boleh letak topping. Okay, ready guys? So, kat sini saja. Tada! Boleh buka, boleh keluarkan. And then kita dapat. Oh, what is this? What is this? Ni display letak kek. Letak atas ni, tak nampak. Lepas tu kita ada. Susahnya nak buka. Wow, wait. Dekat box ni dia ada ni lah, instruction. Okay. Oh, dia actually. Oh my god. Dia boleh letak dekat kereta. Which I didn't. Una tak beli lagi. So, korang screenshot lah, korang baca sendiri. Korang tengok sendiri. Marah ni nak screen. Ya, dia boleh buka. Lepas tu yang ni dia boleh letak dekat atas kereta. Wow, dia ada drawer. Oh my goodness, that's so cute. See, dia ada drawer. Oh yeah, like that. Okay, and last but not least is this oven. Tada! Wow!
tu kan panas. So letak ni, keluarkan. Yes. Lepas tu not only we got this. Ni untuk cupcake. Bawah ni untuk cake. Wow, that's so cool. Ni cake. Okay, I open this and I put this tray inside. Sabar ya kawan-kawan sekalian. Tutup. Lepas kat sini dah ada button. Okay, ni belum start. Ni start. Comelnya. Ini tak ada bergerak. Yes. Let's open this one. Wow. Wow. Comel. Okay, first. Oh, ni kursi. Is this chair? It's macam tanda. Oh, dia boleh jadi kursi ke? Dia boleh jadi kursi. Kot. Sebab ni boleh cabut. Ada dia. Ni untuk pakai dekat kita punya patung. This. And this. Dia macam LL surprise. Oh, salah. Comel. Tada. Okay, and then next ni cake dia. Oh yes, dia boleh buka. Kita akan dapat this piping bag. So dia macam dia tengah decorate. Dia decorate, lepas tu siap. Memang senang nak cabut. Siap. Lepas tu kat sini dia ada topping. Topping dia kecil. Ya. Macam next topping is this green. This one. Next topping. Asli topping ni macam pokako. Oh my god, lastly topping ni. Comelnya dia ada bear dengan rabbit bunny. Wait. Yes. Hello. Tu. Okay, next cake. Tak habis lagi tunjuk cake. Ni cake dua layer. And then lastly ataupun pie, I don't know, but it's so cute. We got slice cake. Cheesecake. Oh my god, comel. Okay. Lastly cake, strawberry shortcake. And then the cupcake, ada cupcake juga. Strawberry topping. Sekejap, nak try letak topping kat atas ni. Comel. Okay, next is tak nak fokus. Tada. Lepas tu strawberry cupcake. Okay. And then kat sini ada lagi. Ya, ada lagi dessert. Macam kuih lapis. I don't know what this called, but it's so cute. And ada tray. Lepas tu ada this one. Ni. Ya, dia macam bro, tahu tak? Macam takeaway box. Comel. And ada this. Oh, kuras. Ya, okay. Ni cake. Tempat letak cake. Tada.
lastly is this blend. Oh my god, dia boleh bergerak. That's it from the bakery side. Yeah. Yes. Oh my god. Comel. So cute. Datang. Next is this blanket. Sayangnya buka. Comel. Okay, let's see the option. Ada kucing ni. Tak tahu anjing kot ataupun rusa. This fox, sheep, cat, mushroom. Ni husky kot. Ni kucing kot. Kenapa ada letak stiker tu? Ataupun giraffe ataupun rusa. This is the bunny. Oh my god. I nak sangat. I really want this cat or this cat. Either of those cat. I really want a cat. This series, Blooming Baby Friends series. Yeah. Let's open it. Korang tengok dulu, okay? Korang tengok dulu. This. Wait, tak nak keluar. Okay. Tell me where is it? Where it is? Wih, dapat. Don't tell me I got the rare one. Oh my, wait. Kenapa dapat Arnab? That's the only question I have. Kenapa dapat Arnab? Kenapa Arnab lagi? Tapi I got rare. Tapi kenapa Arnab? Tapi oh my god. Tak ada checklist. Okay. Yeah, it's a reindeer ataupun fox. I don't know. Tapi comelnya. Yes. So I got this. Nombor 8. Yang ni dia tunjuk macam mana nak pasang. I tak sangka. Oh, kalau I got this because Munam yang paling berat. So yeah. So menanyakan yang paling berat is this one. So yeah. Oh my. Dia tidur. Oh, macam ni. Ni dia punya accessories. Oh, dia tidur dalam ni. Oh, tada. Comelnya. Geram. Semua Arnab ni. Ini tanda-tanda I'm a bunny lover or what? Ni Arnab lagi seekor. Tada. Comel dia tidur. Okay guys, thank you so much for watching and I hope you guys enjoy this video. And yeah, and comment kat bawah if korang nak unbox another Silver Families. Okay, bye.